Dan membawa kepada kenyataan Anwar Rafizi dulu pernah katakan, dia takut, dia risau sebenarnya bukan dia risau Anwar Ibrahim tu akan ditangkap korap, tapi dia risau suatu hari nanti Anwar Ibrahim itu akan kena disebabkan oleh orang sekeliling dia. Orang macam Farhash, orang macam Saifuddin Nasution, orang macam Azam Baki, orang macam Kamil, orang macam Samsul Iskandar dan sewaktu dengannya. Dia kata itu yang dia risaukan. Dan apa yang Rafizi sebut itu betul, tuan-tuan. Ingat tak dia betapa dia committed untuk nak kenakan Azam Baki? Now it happen again. Dan kali ni yang menariknya, dia berlaku pada zaman Madani. Sekarang ini berlaku dalam zaman Madani, tuan-tuan. You ada excuse apa dengan perkara tersebut? Oh, tapi dia dapat kebenaran daripada KSN. Tuan-tuan, ni zaman Madani. Kita bercakap tentang reformasi ni. Apa guna Azam Baki declare aset dia kalau dalam aset dia kata saya ada jutaan ringgit? What can he do about it? Habis pegawai-pegawai bawah ni macam mana? Dia orang tak nak? Dia orang tak boleh? Pegawai lah, tak bawah tak boleh. Yang atas-atas tak apa. Sepatutnya zaman reformasi ni kita dah ubah semua tu. Even pegawai atasan pun tak boleh ada lebih 100,000. Dan tidak, kita kena buang perkataan yang boleh minta kebenaran KSN. Then what's the point ada peraturan? Kalau kita kata lebih 100,000 boleh dapat KSN, I mean, what's the point ada peraturan tu? Might as well baik tak payah ada peraturan. Bayangkan KP SPRM datang jumpa dengan Ketua Setiausaha Negara. Aku nak minta saham lebih 100,000 Kau tanya KSN nak kata apa? Oh, tak boleh. Kau siapa? Kau kata tak boleh. Lu siapa lu nak cakap tak boleh? Tu contoh lah kan. Aku pun pegawai tinggi tau. Engkau KSN, aku KP. Kan? Jadi KSN pun rasa berbelah bagilah macam KP minta ni kan. Dah tak nak lulus lah. Yalah tuan-tuan, kita yalah, persepsi indeks kita nampak meningkat lah. Daripada segi rasuah tu nampak baik lah kita katakan. Tapi bila kita tengok secara keseluruhan ni, saya tak nampak bagaimana apa orang kata, benda yang kita perjuangkan terutama daripada segi reformasi. Dan kalau saya tengok naik anak tangga daripada 57 ni 3 ke 54 tu sangat membimbangkan. After 4 years kita hanya berjaya naik 3 anak tangga. Oi, that is worrying, man. Tuan-tuan nampak macam baguslah naik 3 anak tangga kan. Tak, 3 anak tangga je. Kenapa tak naik sampai daripada 57 kemudian turun, maksudnya naik ke say 40 ke 45 ke, even macam Brunei dapat 35 ke. Kalau macam tu barulah kita rasa bangga. Naik 3 anak tangga, 4 anak tangga, tuan-tuan. Alah, 57 naik jadi 54. 3 anak tangga je. For me that's worrying lah. Dan worst case scenario tu, worst thing is PMX tak cakap apa-apa tau. PKR tak cakap apa-apa, PMX tak cakap apa-apa, semua senyap. Dan mereka menggunakan argument, dia kata dia dapat kebenaran daripada KSN. Dia dah bagi tahu dengan JPA. Dia dah tulis surat dan dapat kebenaran. Tuan-tuan, yang kita demo dulu pun dia dapat kebenaran. Yang dulu Anwar Ibrahim turun demo tu pun, masa tu dia dapat kebenaran. Siapa kata dia menipu? Tak ada. Memang dia dapat kebenaran. Siapa kata dia melanggar peraturan? Dia dapat kebenaran. And yet kenapa kita demo pada waktu itu? That's my point. Kenapa pada waktu itu kita demo? Sekarang ini kita kata tak apa. Apa beza dia? Apa beza daripada waktu itu dengan pada waktu ini? Tak, saya nak tanya tuan-tuan ni, apa beza dia pada waktu itu tapi dia dah jual tahun lepas. Bermakna dalam zaman kita jadi kerajaan Madani, dia ada saham tu. Dalam kerajaan zaman Madani ini memerintah, Anwar Ibrahim reformasi memerintah, dia ada saham lebih 100,000. That's the point. Bagi saya #RR, tuan-tuan. Kita bercakap tentang real reform. Nak bercakap tentang real reform, bagi saya peraturan KSN boleh benarkan 100,000 tu, kita kena mansuhkan dah. Kita kena bagi tahu, okeylah mungkin 100,000 tu rendah sangat, itu tahun 90-an punya apa orang kata, punya peraturan. Kita anggap dia lah, pegawai kerajaan boleh ada saham sehingga 300,000. Okey, fine. Tetapi tidak lebih dan tidak boleh dapat kebenaran daripada sesiapa pun. Maknanya KSM pun tak boleh nak
Nak bagi tahu, okey tak apa tuan-tuan dan puan, siapa nak dapat saham lebih daripada 100,000 ni, mai lain, saya boleh tengih, saya boleh luluskan. Kalau macam tu, apa beza kita dengan Barisan Nasional? Apa beza kita dengan Najib Razak? Apa beza kita dengan Muhyiddin Yassin? Apa beza kita dengan Mahathir? Apa? Kan? Apa beza kita? Itu persoalan yang tuan-tuan sendiri lebih tahulah kalau nak jawab soalan ini. Tapi poinnya adalah bagaimana Isa Samad telah ditangkap. Ya, Isa Samad tu siapa? He's no one dah. Yang kita risaukan hari tu bila daripada segi persepsinya tu Zahid Hamidi tu. What happened? Apa jadi dengan Zahid Hamidi? Kenapa dia tidak diteruskan pendakwaan? Sehingga dia minta supaya DNAA tu ditukar kepada DAA. Sebab sekarang ni dia NFA, no further action tau. So no further action ni, saya kata hari tu boleh didakwa balik. Pendakwa dia kata tak boleh. Siapa kata tak boleh? Rupanya lepas ni baru-baru ni rupanya Zahid minta balik. Dia tulis surat ke mahkamah. Dia minta, bukanlah tulis surat, maksudnya dia lawyer dia pergi ke mahkamah minta supaya kes dia dibuang terus. Tak boleh kena dakwa balik. Dia minta macam tu. Persepsi yang ditimbulkan ini akhirnya makan diri. Dia akan makan diri. Kata kepercayaan rakyat itu terhadap reformasi kita ni ke mana? Tak, saya tak pernah malu menyebut perkataan reformasi, tuan-tuan. Sebab Anwar Ibrahim bukan reformasi. Reformasi bukan Anwar Ibrahim. Reformasi ni adalah idea. Idealisme, idea yang ada dalam semua kita. Islah ataupun reformasi adalah satu pemikiran yang ada pada semua kita daripada sekarang sehingga zaman dulu, daripada zaman dulu sehingga sekarang. Islah ni memang dah ada ayat ni dalam Al-Quran dah. Islah mastata' tu. Hendaklah kamu melakukan islah itu secara keseluruhannya. Bukannya tangkap Isa Samad, tangkap 2-3 orang adun daripada Sabah, tangkap Najib, tapi Zahid Hamidi tak payahlah kita bicara. SPRM tu kita teruskanlah dia punya hikmat dia. 16 orang adun Sabah yang terlibat dengan rasuah tu, yang tu tak payahlah kita dakwa, ada orang je lah. Islah mastata' tu, islah ni secara sepenuhnya kita kena buat sepenuhnya lah, kan, secara total kita kata. Bukan islah secara separuh-separuh, secara separa-separa, secara kerana engkau bersama dengan aku sekarang, aku tak akan tangkap engkau. Yang ni tak apalah, kita korbankan. Samsul Iskandar kita korbankan, tetapi Farhash Wafat Salvador, NFA, no further action. Dia bukan macam tu. Itu bukan islah, itu bukan reformasi. Kalau kita nak bercakap soal reformasi, sebab itu saya kata, tuan-tuan, bila kita nampak ada kaitan saham Azam Baki dengan Ashraf pula, dengan Farhash, kita kadang-kadang terfikirkan. Dan benda ni bukan saya yang fikirlah, tuan-tuan sendiri pun fikir. Farhash ni dia macam ada deal sesuatu ke dengan SPRM ni sehingga dia sangat powerful, tuan-tuan. Untouchable. Tidak ada siasatan, tidak ada tangkapan, tidak ada apa. Nothing, tuan-tuan. Imagine hari itu kisah mining lombong di Sabah. LBT kena tau. LBT kena, Samsul Iskandar kena, Farhash senyap. Samsul Iskandar ni dikatakan terima duit. Tetapi Farhash ni dia ada syarikat yang memang dia masuk dalam itu dan memang dia minta kuari dan ada audio menyebut tentang perkara tersebut. Cuma dia kata saya tak dapat projek itu. Dia macam ni, tuan-tuan. Kalau ikut kata CEO SMM, Sabah Mineral Management, dia kata sebenarnya company Farhash itu dapat projek, cuma dia tak lengkap hantar dokumen, that's why dia orang tak continue. Katanya lah, kan. Kalau ikutkan memang dapat, cuma because dia tak lengkap dokumen, so dia dibuang atas dasar, maksudnya dia tak diteruskan atas dasar tak lengkap dokumen. Bukan kena reject. Jadi, it begs the questions kepada kita lah, kepada semua rakyat Malaysia sekarang ni bertanya,
bila kita bercerita tentang membawa reformasi institut, membawa reformasi ni, saya tanya, even dalam ekonomi pun itu semua idea Rafizi, tuan-tuan. Semua idea Rafizi. Tuan-tuan tengok Budi ke, tuan-tuan tengok apa ke, semua bermula daripada dulu. Kalau ingat, apa yang kita bicara soal apa, reformasi yang kita nak bawa daripada segi ekonomi. Lepas Rafizi dah tak ada, saya tak nampak idea baru dalam ekonomi. Apa dia? What else? Ni tahun ini baru kita sibuk nak berfikir nak buat rang undang-undang reformasi. 3 tahun dah. Lambatnya. Dah 3 tahun, nak masuk 4 tahun dah, tuan-tuan. Baru nak cerita. Oh, kita kena buat undang-undang ni. 2 penggal lah, apalah. Itu sekarang baru nak buat. Pendanaan politik lah. Sekarang baru nak buat. Sebab itu dia begs a question, macam saya kata lah. Menarik untuk saya nak lihat lepas ini. Pemimpin-pemimpin ini berceramah tentang reformasi dalam arena politik sekali lagi. Kan? Reformasi apa, tuan-tuan? Sebab saya nampak mereka dah dilute dengan permainan UMNO. Bukan nak salahkan UMNO 100%, sebab mereka sendiri yang nak didilutkan.